Di dalam teater bayangan hati manusia, sebuah drama aneh sering dipentaskan. Di atas pentas, berdiri seorang lelaki. Lelaki baik, kau kenal dia. Mungkin kau adalah dia. Jiwa yang dibentuk daripada janji-janji yang ditepati, kesopanan yang tidak berbelah bahagi, dan niat yang paling murni. Dia melakukan segalanya dengan betul. Dia membuka pintu. Dia mendengar dengan teliti. Dia menawarkan jaketnya dalam kesejukan malam. Dia adalah arkitek jambatan, bukan tembok. Namun, dia selalu melihat wanita yang dipujanya menyeberangi jambatan itu hanya untuk berlari ke dalam api di seberang sana. Dan dia ditinggalkan sendirian di atas jambatannya dengan satu soalan yang membakar lebih panas daripada api itu. Mengapa? Jawapannya tidak selesa. Ia tersembunyi bukan dalam puisi cinta, tetapi dalam buku teks biologi evolusi yang kejam dan berdebu. Ini bukan mengenai logik. Ini bukan mengenai keadilan. Ini mengenai kelangsungan hidup. Dan di peringkat primal, baik sering disalah tafsir sebagai lemah. Otak wanita yang ditempa selama ribuan tahun tidak mencari suami yang baik terlebih dahulu. Ia mencari isyarat genetik yang unggul. Ia mencari kekuatan, perlindungan. Lelaki baik seringkali menawarkan kestabilan. Dia adalah pelabuhan yang selamat. Tetapi, jiwa purba tidak mendambakan keselamatan. Ia mendambakan pengembaraan genetik. Ia mencari cabaran. Lelaki jahat, atau lebih tepat lagi, lelaki yang dominan dan penuh keyakinan adalah satu teka-teki. Dia tidak dapat diramal. Dia adalah gunung untuk didaki, bukan taman untuk bersiar-siar. Mendaki gunung itu, menyelesaikan teka-teki itu, mencetuskan dopamin. Ia mewujudkan pelaburan emosi, ketersediaan dan kepastian. Lelaki baik yang berterusan tidak mencetuskan kimia yang sama. Secara biologi, wanita menguji lelaki. Ini bukan permainan yang sedar. Ia adalah algoritma bawah sedar untuk menyingkirkan yang lemah. Ujian ini datang dalam pelbagai bentuk. Keluhan, cabaran kecil, permintaan yang tidak munasabah. Ia adalah soalan yang tidak diucapkan. Adakah kau akan tunduk? Atau adakah engkau mempunyai tulang belakang? Lelaki baik dalam usahanya untuk menyenangkan sering gagal dalam ujian ini. Dia bersetuju apabila dia sepatutnya tidak bersetuju. Dia meminta maaf apabila dia tidak melakukan kesalahan. Dia meletakkan keperluannya di tempat terakhir. Setiap kali dia tunduk, satu isyarat dihantar ke otak reptilia wanita itu. Tidak layak, tidak kuat, tidak selamat untuk zuriat masa depan. Rasa jijik itu bukan tentang kebaikannya. Ia adalah tindak balas visceral terhadap kekurangan keyakinan diri yang tersirat. Kekosongan di mana sepatutnya ada seorang raja. Mari kita lihat sebuah kisah. Panggil mereka Ilara dan Liam. Liam adalah definisi lelaki baik. Dia ingat hari lahir Ilara, warna kegemarannya, nama kucing zaman kanak-kanaknya. Dia adalah arkip hidup untuk kebahagiaan Ilara. Ilara menghargainya. Dia memanggilnya sahabat baiknya. Frasa yang merupakan ciuman maut dalam bahasa tarikan. Kemudian, Julian muncul. Julian adalah ribut. Dia seorang artis, sentiasa lewat, sentiasa gairah dengan projek terbarunya. Dia tidak ingat nama kucing Ilara. Kadang-kadang, dia lupa untuk membalas mesejnya selama berjam-jam. Tumpuannya adalah pada misinya, bukan pada Ilara. Dan inilah yang membuat Ilara gila. Ketidakhadiran Julian mencipta kekosongan yang dia rasa terdorong untuk mengisinya. Kebaikan Liam yang berterusan tidak meninggalkan ruang untuk keinginan. Liam bertanya, apa yang boleh saya lakukan untuk awak? Ini adalah soalan seorang hamba. Julian berkata, ini yang saya lakukan. Ini adalah kenyataan seorang raja. Liam cuba memenangi kelulusan Ilara. Julian wujud dan menjemput Ilara untuk menjadi sebahagian daripada dunianya jika dia memilihnya. Satu malam, Liam melihat mereka bersama. Ilara ketawa dengan cara yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Bebas, liar, hidup. Pada saat itu, hatinya yang terbuat dari jentera jam bukan sahaja retak. Ia hancur menjadi 1000 kepingan yang tidak berguna. Inilah kebenaran yang kejam. Dunia tidak memberi ganjaran kepada lelaki baik. Ia memberi ganjaran kepada lelaki yang kuat. Dan dunia sering keliru antara baik
dan tidak berbahaya. Seorang lelaki yang baik tetapi lemah adalah seperti seekor biri-biri. Selamat, tetapi tidak memberi inspirasi. Seorang lelaki yang baik dan kuat adalah seekor singa. Dia boleh menjadi lembut, tetapi semua orang tahu kekuatan yang tersembunyi di bawahnya. Wanita tidak jijik dengan kebaikanmu. Mereka jijik dengan kekurangan sempadan yang sering menyertainya. Mereka jijik dengan kehausanmu untuk mendapatkan pengesahan. Ini bukan panggilan untuk menjadi kejam. Ini adalah panggilan untuk menjadi utuh. Untuk membina kerajaan dalamanmu sendiri terlebih dahulu. Sebelum menjemput seorang permaisuri, berhenti menjadi peminat dalam cerita hidupnya. Mula menulis epik anda sendiri. Miliki tujuan yang lebih besar daripada memenangi hatinya. Apabila tujuanmu menjadi Tuhanmu, kelulusannya menjadi tidak relevan. Dan secara ironisnya, inilah saatnya kau akan mendapatkannya. Jadi, jangan kutuk biologimu. Fahaminya, jangan bunuh lelaki baik di dalam dirimu. Berikannya tulang belakang yang terbuat dari keluli. Kerana lelaki yang benar-benar menarik bukanlah lelaki baik atau lelaki jahat. Dia adalah lelaki yang berbahaya yang memilih untuk menjadi baik.